tidak beramanah, tidak mempunyai integriti, tidak boleh dipercayai sama sekali. Kerana saya masih ingat bagaimana saya memanjat pejabatnya bersama Mangsa Liwat ketika itu, Azizah Abu Bakar, untuk mendapatkan pandangannya sebagai seorang peguam yang begitu ternama di tanah air. Tetapi segala kepercayaan yang telah saya berikan kepada peguam ini disalahgunakan untuk kepentingan parti dan untuk kepentingan diri. Saya ingat bagaimana Kapal Singh begitu teruja bila mendapat cerita ini dan menyuruh kami membuat satu ikrar sumpah atas apa yang berlaku, dan beliau juga telah berjanji kepada kami untuk membawa kes tersebut ke muka pengadilan dan ke pihak atasan, di mana beliau sendiri telah bertingkap lidah dengan Anwar Ibrahim di dalam parlimen di waktu itu, setahun sebelum Anwar dipecat. Dan pihak PAS juga telah menghantar wakilnya ketika itu, iaitu Mat Sabu dan geng-geng PASnya, kalau tak silap saya mungkin dalam 5-6 orang pejabat saya, untuk mendapatkan pengesahan dan makluman yang lebih lanjut ketika itu atas semua yang berlaku. Dan mereka begitu excited, begitu teruja ketika itu. Dan kalau kita flashback balik dalam parlimen tahun 1997 yang tarikhnya saya tak ingat, Mat Sabu telah menggelarkan Anwar Ibrahim dengan satu gelaran Al-Sheikh Al-Anwar Al-Juhuri. Dan kedua pihak ini, itu Parti PAS dan pihak DAP menerusi Kapal Singh, telah mengadakan satu exit pressure yang begitu tinggi kepada Dr. Mahathir ketika itu untuk membongkar kes tersebut. Dan